Ramai orang ingat nak buat PhD ni macam nak buat first degree. Tapi berdasarkan pengalaman saya buat PhD di Imperial College London dan bila balik tu saya supervise pula pelajar PhD, maka sebenarnya nak apply buat PhD ni lebih kepada macam kita nak mencari kerja. Jadi dalam video ni saya nak menceritakan kepada anda macam mana langkah untuk apply untuk buat PhD, macam mana nak cari supervisor, macam mana nak cari universiti, macam mana nak dapatkan funding untuk pergi buat PhD, tak kira dalam negara ataupun luar negara. Langkah pertama yang perlu anda buat adalah sebenarnya mencari supervisor PhD. Dia bukan mencari universiti tau, tapi kena cari supervisor dulu. Macam mana nak mencari supervisor adalah berdasarkan minat bidang apa yang kita nak buat. Contohnya kalau bidang saya sendiri, Mechanical Engineering, ada satu sub bidang tu dinamakan Computational Fluid Mechanics ataupun CFD. Jadi, apa yang saya buat adalah saya pergilah ke Google Scholar dan saya mencari expert-expert CFD di seluruh dunia. Maka dari situ anda akan jumpa beberapa nama-nama besar profesor-profesor yang buat CFD ni yang tera-tera lah di seluruh dunia. Terpulang, kalau anda mencari peluang untuk buat PhD di Malaysia contohnya, maka anda boleh narrowkan search tu kepada Malaysia sahaja. Ataupun anda ada universiti yang spesifik yang anda ingin pergi, maka anda boleh narrowkan juga search tu kepada universiti tersebut. Tapi kebiasaannya, profesor-profesor yang the best in the area akan berada di universiti yang top juga. Dan apply ke universiti top 10 in the world ni sebenarnya ada benefit dia. Nanti saya akan ceritakan semasa nak dapatkan funding. Pertama sekali, proses untuk apply PhD ataupun master ni, proses tu perlu dirancang dari awal. Bagi saya, paling pendek masa yang diperlukan adalah 6 bulan. Lebih baik kalau 12 bulan. Anda tak boleh expect apply sebulan sahaja terus dapat. Sebab proses untuk apply PhD ni dia lebih personal antara kita dan supervisor kita. Jadi ini membawa kepada poin saya yang pertama, iaitu untuk apply PhD anda sebenarnya tidak mencari universiti, tapi anda sebenarnya mencari supervisor. Antara benda yang anda kena tengok sewaktu mencari di Google Scholar contohnya, anda tengok publication dia. Adakah anda faham tajuk-tajuk publication dia? Adakah publication dia tu benda yang anda minat nak buat? Contohnya dalam bidang saya pun, bidang Computational Fluid Dynamics CFD tersebut, ada banyak lagi branch. Ada yang buat fundamental, ada yang buat coding, ada juga yang buat application. Jadi pastikan anda mencari supervisor yang buat benda yang anda minat. Sebab apa? Sebab proses PhD ni biasanya berlangsung selama 4 tahun. 4 tahun tu sebenarnya adalah perjalanan yang sangat panjang dan sangat sunyi. Jadi nak tak nak anda kena ada minat juga terhadap bidang tu. Dan benda ni anda kena settlekan daripada awal lagi, daripada peringkat pemilihan supervisor. Okey, jom kita tengok langkah seterusnya bila anda dah jumpa supervisor. Apabila anda telah berjumpa dengan beberapa supervisor yang anda berkenan, tajuk dia match dengan minat anda dan anda tengok generally publication dia okey, maka langkah seterusnya adalah untuk kita menghantar email directly kepada profesor tersebut. Ingat ya, kita tidak hantar email ni ke universiti secara general, tetapi kita hantar email ni kepada profesor. Jadi dekat sini datangnya personal touch yang saya sebut awal-awal tadi. Kenapa kita kontak profesor dulu? Benda ni berlaku di Malaysia dan juga di Eropah biasanya. Di US agak sedikit sukar untuk tembus ke email profesor tersebut kerana dia ada sekretari dia yang menapis. Tetapi kenapa kita nak get in touch dengan profesor tersebut dahulu adalah sebenarnya untuk mendapat green light daripada dia. Kita nak tahu adakah dia sedang mencari pelajar sebenarnya. Adakah dia mempunyai grant untuk funding kita? Atau dia sebenarnya dah ada banyak pelajar, dah tak menang tangan lagi. Dia dah tak nak dah pelajar-pelajar baru. Dan kita pun nak tahu secara lebih detail juga apa method yang dia gunakan. Kalau dia buat simulation tu, dia verify macam mana. Jadi pertanyaan-pertanyaan ni akan membuatkan supervisor tu rasa, anda ni mesti tahu something. Jadi untuk email ni ada seni macam mana nak menulis email tersebut.
Kita tak bolehlah mengharapkan ChatGPT sahaja kemudian email dekat 10 orang supervisor. Setiap supervisor ni kita kena personalize sikit email tu. Saya pun sewaktu saya menerima pelajar-pelajar PhD saya, email yang pertama ni sangat penting. Kalau dalam email tu dia dah demonstrate dia punya ability untuk faham topik research apa yang kita sedang buat, maka lebih mudah untuk kita menerima beliau sebagai pelajar. Dan di dalam email tu juga anda terus sertakan anda punya CV. Kemudian anda punya cover letter. Dalam cover letter tu nak tulis kenapa anda nak buat PhD. Adakah anda ni seorang staff di universiti ataupun anda ni ada funding ataupun tidak. Adakah anda perlukan conditional offer letter. Anda explain sikit tentang diri anda dekat dalam cover letter tersebut. Kemudian, sertakan juga transkrip. Transkrip masa first degree ataupun transkrip masa master anda tu, hantarkan sekali kepada profesor tersebut. Kalau kata sewaktu buat master tu anda dah ada research proposal dan anda nak guna research proposal ni untuk buat PhD pula, anda hantarkan sekali research proposal tersebut. Satu lagi supporting document yang sangat penting adalah supporting letter daripada profesor-profesor di universiti kita. Anda mintalah tolong anda punya penyelia masa buat projek sarjana muda dulu ke untuk menulis sedikit surat untuk recommend anda kepada supervisor anda untuk buat PhD. Surat ni sebenarnya sangat penting untuk kredibiliti anda dan sebenarnya pensyarah-pensyarah di universiti ni happy je untuk membantu pelajar dengan cara menulis supporting letter kepada pelajar tersebut. Jadi bakal supervisor anda tu tengok anda dah email, anda dah demonstrate yang anda faham sikit pasal research dia, anda dah provide segala supporting document, maka dia akan rasa impress dengan apa yang anda sertakan. Dan kalau dia bagi green light, barulah kita pergi ke fasa seterusnya. Dan kalaulah kata anda buat macam ni kepada 10 orang profesor, mungkin 2 orang akan reply dan dia bagi green light. Bila dapat green light untuk apply ni, barulah kita proceed ke langkah seterusnya. Bila profesor anda dah bagi green light, barulah anda mulakan dengan formal application process. Kalau tak dapat green light, anda jangan apply sebab setiap kali nak apply tu kena bayar application fee. Ada yang cas $50, ada yang cas $30 bergantung kepada universiti. Kalau kita tak dapat green light awal-awal lagi, rugilah kalau kita bayar application fee tersebut. Ini juga salah satu sebab kenapa saya tekankan contact supervisor dulu sebelum formal application process. Untuk formal application process, anda boleh pergi ke website universiti tersebut, pergi ke postgraduate studies dan cari borang untuk admission. Di dalam borang tersebut, most likely akan ada satu section yang mana anda kena isi nama supervisor. Kalau anda tidak contact supervisor dulu, maka nama ni akan dibiarkan kosong. Apa yang universiti buat, mereka akan floatkan anda punya CV tu dan tengok supervisor mana yang suka dekat CV anda, dia akan ambil anda. Jadi bila benda ni berlaku, anda tak ada kontrol lah supervisor mana yang anda dapat, topik apa yang supervisor tu pakar, anda pun tak tahu dia tu profesor ke, associate professor ke, dan banyak lagi faktor yang kita tak tahu. Jadi atas sebab itulah saya sangat tekankan contact supervisor terlebih dahulu. Kalau anda masukkan nama supervisor dekat application form tu, maka permohonan anda akan terus dihantar ke supervisor tersebut. Ada juga possibility yang mana supervisor yang anda contact tadi, selepas dia dah kenal sikit dengan anda, dia akan conduct interview dahulu. Kalau saya sebagai supervisor, memang saya conduct interview dahulu. Supervisor lama saya pun conduct interview dulu. At least dia nak test. First dia nak tahulah kita punya email tu email scammer ataupun tidak. Dia nak tengok sendiri muka kita. Dia nak tanya beberapa soalan yang menunjukkan kita ni betul lah orang yang sebenar dan memang kita faham tentang topik tersebut. Jadi masa ni anda kena prepare lah untuk study sikit. Dan bergantung kepada negara, contohnya macam di UK. Kalau di UK, anda mungkin kena ambil peperiksaan IELTS untuk test English punya proficiency. Kemudian adalah kalau kata anda ambil engineering, ada skor IELTS dia yang anda perlu lepas. Dan benda ni perlu dimasukkan dalam application form tersebut bergantung kepada universiti. Ada universiti yang kata, okeylah submit dulu borang ni, pergi buat IELTS kemudian. Ada universiti yang nak terus result IELTS masa anda buat application. Jadi kena be prepared untuk spend sedikit duit untuk ambil peperiksaan ni
untuk membolehkan kita masukkan result tu ke dalam application form. Kalau di US, mengikut pengalaman saya, application form dia agak panjang. Ada kemungkinan anda kena tulis juga karangan tentang diri anda semasa apply. Sebabnya dulu saya apply juga ke MIT. Saya masih apply lagi, offer letter dari Imperial College dah datang. Jadi saya pergi ke Imperial College. Jadi proses nak apply buat PhD di UK jauh lebih cepat sebenarnya berbanding nak apply buat di US. Sistem di Malaysia saya tengok lebih kepada mengikut sistem di UK. Dan kebiasaannya pensyarah-pensyarah di Malaysia sangat happy kalau ada student yang datang nak buat PhD dengan dia. Okey, tapi kita jangan lupa nak buat PhD ni sebenarnya makan duit. Bukan sikit, banyak nak kena guna duit. Jadi jom saya explain pula pasal funding. Antara cabaran terbesar untuk sambung belajar, tak kira peringkat master ataupun PhD, adalah dari segi kewangan ataupun funding. Jika anda ingin sambung PhD di Malaysia, ada kemungkinan pensyarah-pensyarah yang anda hubungi tersebut ada grant untuk menampung perbelanjaan anda. Tapi kebiasaannya grant ni adalah dalam bentuk allowance, mungkin RM1,800 sebulan. Bukan untuk menanggung yuran anda. Ada juga saya tengok allowance sampai RM2,500, RM2,600. Mungkin itu maksimum yang boleh diberikan kepada pelajar PhD. Sebab anda kena faham, duit grant ni tidaklah banyak available untuk pensyarah-pensyarah di Malaysia. Tapi at least adalah sedikit bantuan kewangan untuk anda. Jika anda ingin belajar di luar negara, maka anda perlulah mencari sponsor. Ini kerana kos untuk belajar di sana memang sangat tinggi. Lagi-lagi di negara seperti di UK. Kos pengajiannya boleh melebihi 1 juta sepanjang pengajian. Semasa saya pergi belajar di sana, pengalaman saya sendiri, saya ditaja oleh universiti di Malaysia untuk pergi buat PhD ke sana. Sebabnya adalah saya memang seorang staf universiti. Dan untuk mengajar di universiti di Malaysia, memang kena ada PhD. Jadi sebab itu ada program untuk menghantar staf yang belum ada PhD untuk pergi belajar buat PhD di bawah JPA. Tapi selepas tu ada ikatan kontrak bersama universiti. Jadi tak ada masalah. Semasa saya di UK juga, saya berjumpa beberapa rakan yang bukan datang menggunakan beasiswa JPA. Ada juga yang datang menggunakan tajaan Petronas, ada yang datang menggunakan tajaan MARA. Dan kemudian ada juga yang datang dengan tajaan-tajaan yang lain. At least dalam circle saya tu memang tak ada yang pergi menggunakan duit sendiri kerana kosnya amat tinggi. Dan masalahnya bila kita tak ada funding ni, bila kita pergi ke MARA contohnya, MARA akan tanya, awak dah dapat offer letter ke belum? And then nak dapatkan offer letter dari universiti tadi, universiti akan tanya, awak ada funding ke belum? Jadi dia macam chicken and egg problem. Jadi macam mana kita nak buat? Baik, semasa kita membuat application, kita perlu menjelaskan kepada pihak universiti di sana bahawa kita ada beberapa option untuk funding. Funding di luar negara most likely tidak diberikan kepada pelajar foreigner. Tak silap saya, di Jepun adalah program di mana pelajar foreigner ditaja untuk buat PhD di sana. Itu arrangement antara government kita dengan government mereka. Jadi caranya adalah kita bagi tahu kepada mereka sewaktu isi application tu bahawa kita memerlukan apa yang dipanggil sebagai conditional offer letter. Dalam offer letter tu akan dinyatakan bahawa anda akan diterima masuk sekiranya anda mendapat funding. Jadi surat inilah yang kita bawa kepada MARA contohnya dan bagi tahu dekat dia, oh saya dah dapat universiti top 10 in the world. Inilah sebabnya saya cakap ada kelebihan kalau anda mendapat universiti top 10 in the world untuk buat PhD, anda pergi dekat mana-mana funding body pun mereka sangat excited untuk menaja anda. Jadi itu kelebihan kalau dapat top 10 universities. Tapi kalau tak dapat pun bukan tak ada peluang. Cuma peluangnya lebih besar kalau dapat top 10 university ni. And then kita ambil lah offer letter tu dan pergi ke funding body. At least bila kita minta fund tu, kita tak datang dengan tangan kosong. Ini offer letter dah dapat ni. Bukan senang ni nak dapat offer letter. Jadi kalau ada rezeki anda, dapatlah pinjaman ataupun scholarship tersebut. Jadi itu caranya untuk menyelesaikan chicken and egg problem tadi. Kalau anda ingin sambung belajar di Malaysia, prosesnya kurang complicated lah. Tetapi kalau anda ingin belajar di luar negara, agak complicated disebabkan isu kewangan. Okey, jadi kalau dah selesai semua, apa nak buat pula? Okey, jadi bila dah tekan butang submit tu, anda nak buat apa pula sekarang? Okey, jadi sekarang anda sambil menunggu tu, anda keep in touch dengan supervisor tersebut.
dan ada kemungkinan anda dah kena mula study lah, sebab nanti bila pergi ke sana boleh terus orang kata hit the ground running. Ada juga kemungkinan supervisor tu tak jadi ambil anda. Jadi anda janganlah rasa discourage. Anda cari je supervisor lain. Dan sebenarnya banyak je lagi perlu diuruskan. Contohnya macam nak minta funding. Kemudian kalaulah kata anda ni dah beristeri ataupun dah bersuami and then ada anak-anak lagi, masa tu dah nak kena start fikirlah. Kalau nak kena relocate pergi ke UK ke, anak nak ikut terus ke, nak tinggal dulu datang kemudian ke. Benda-benda ni semua perlu dibincangkan dengan advance. Yang penting keluarga mesti setuju dan support anda, sebab perjalanan 4 tahun ni sangat sunyi dan sangat panjang. Jadi segalanya on the background tu perlu stabil. Kalau tidak akan mengganggu emosi anda sewaktu buat PhD nanti. Jemput subscribe kalau belum dan selamat maju jaya saya ucapkan. Jumpa anda lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.